Sekali lagi Nightcore buat kejutan. Kali ni dikeluarkan edisi 37 pula. Okey, edisi 37 ni boleh dikatakan sebagai flashlight flagship bagi tahun 2025 untuk Nightcore lah. So jom kita tengok Nightcore edisi 37. Okey, dia punya maksimum outputnya adalah 8000 lumen. Besar 8000 lumen untuk flashlight sebesar ni. Dan dia punya maksimum distance dia adalah 420 lumen. Okey, jauh Tapi kalau kita tengok dia punya reflector dia ni, yang ni dipanggil sebagai orange peel reflector, iaitu reflector dia menyerupai macam kulit buah limau, kulit buah oren tu menggerutu tu. So flashlight yang reflector jenis menggerutu macam ni ditambah pula dengan reflector yang cetek yang tak dalam macam ni, sepatutnya cahayanya jenis kembang, dia tak tembak jauh Tapi yang ni kenapa dia boleh pergi jauh? Disebabkan penggunaan LED ni juga. Selain daripada reflector, LED dia sendiri. Yang ni dia menggunakan LED, 2 biji LED Nightlight UHI 20 Max, iaitu LED daripada Nightcore sendirilah. Dan setiap satu LED ni pula dia ada 9 teras LED kat dalam tu. Dan tengah tu, yang bulat tu dia menghasilkan cahaya jenis tembak jauh. Yang manakala keliling ni pula dia menghasilkan cahaya jenis kembang. Jadi satu LED dia boleh dapat tembak jauh dan juga kembang. Dan dia ada pakai dua, bermakna ada 18 teras LED lah kat sini. Dan bila LED ni dah power gila, dia punya bateri pun mesti kena power lah untuk nak tampung dia punya kuasa tu untuk tampung dia punya runtime tu. Dia punya baterinya built-in 8000 lumen. Besar 8000 lumen bateri dalam ni. Bukan 8000 lumen, maaf, 8000 mAh. Dan dia punya charging dia menggunakan biasalah Type C, fast charging. Saya difahamkan 2 jam untuk full charge. Okey, seterusnya kita tengok dia punya body pula. Okay, macam anda dapat lihat, dia punya design body dia tu seakan-akan macam edisi 29. Iaitu konsepnya adalah konsep perisai ataupun armor. Selain daripada konsep perisai, dia punya function juga adalah untuk anti-slip grip. Selain daripada design yang cantik, dia anti-slip juga. Dan body ni pula dibuat daripada gabungan 3 jenis material. Yang pertama sekali adalah stainless steel. Okey, stainless steel dekat luar ni, dia punya kulit dia ni. Kemudian dia punya frame ni adalah carbon fiber composite. Dan belah dalam ni, dia tak nampak kat celah-celah dalam ni, menggunakan material aluminium alloy yang mana bertindak sebagai heat sink. Okey, jadi gabungan 3 material ni bertujuan untuk ketahanan, untuk pembebasan haba yang lebih baik, untuk impact resistant, untuk wear resistant. Jadi tak mustahil lah harga dia mahal sekali tengok macam biasa je kan. Tapi sebenarnya dia gabungan 3 material, semua tu ada sebab yang dia buat. Dan tentang harga, saya tak pasti harga berapa sebab masa saya terima, saya review benda ni belum ada di pasaran lagi Cuma kalau anda nak cari barang-barang Nightcore, salah satu tempat yang boleh saya rekomenkan adalah anda dapatkan daripada Texentel ataupun Texen Telecommunication, atau juga dikenali sebagai GPS Melaka. Pasal orang banyak beli GPS daripada dia orang ni Dia bukan barang Nightcore je sebenarnya, dia ada macam-macam brand lagi. Dan video ni pun bukan disponsor oleh dia, tak ada apa-apa kaitan dengan kedai tu pun. Pasal sebelum ni ramai tanya saya kat mana nak beli barang Nightcore, kat mana nak beli barang Olight. Ni adalah salah satu kedai yang saya boleh rekomenkan. Pasal saya sendiri pernah beberapa kali saya beli barang dekat kedai ni. Dan saya pernah claim warranty juga melalui kedai ni. Setakat ni okey, tak ada masalah. Dia sebab sesetengah kedai dia hanya jual barang sahaja tau. Bila anda nak claim warranty, anda kena direct dengan pengeluar. Tapi macam kedai ni senang. Saya macam contoh dulu, saya pernah pakai torchlight Nightcore dalam 2 tahun lebih. Lepas tu torchlight tu rosak. Jadi saya hanya bagi kat dia je. Saya hantar balik kat kedai tu, kemudian dia uruskan. Tahu-tahu dah settle apa semua, dia hantar balik barang sampai ke rumah saya terus. So ni adalah salah satu kedai yang saya boleh rekomenkan kepada anda lah. Okey, seterusnya kita tengok dia punya ni. Ini dipanggil sebagai rapid lock. Untuk kita nak lock button contoh kita tak nak pakai, lock. So cepat nak unlock, tolak bawah. Okey, nak lock tekan atas. Dan di belah depan ni yang nampak macam agresif ni, okey, ini adalah glass breaker silicon nitride ceramic. Okey, untuk memecahkan cermin, untuk 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 rescue atau sebagainya. Dan jangan risau, yang ni dia punya ni tak tajam dia smooth je, dia licin je. Jadi kalau anda letak dalam beg, tak risaulah dia tergores, terscratch ke benda lain. Tapi kalau anda tak
macam tak nak benda ni, tak berminat, dia ada bagi option tau. Dia ada bagi skru dan juga dia punya special tool. So anda boleh buka lah dia punya kepala ni, dia punya apa, glass breaker ni anda boleh buka, okey, menggunakan special tool ni dan gantikan dengan skru yang dia bagi ni. Tengok skru dia bagi pun siap, packing dia pun siap chop naik core walaupun hanya chop tapi nak menunjukkan ketelitian dia tu lah, dia punya kepremiuman dia tu. Okey, seterusnya okey yang ni dipanggil OLED display. Okey, untuk OLED display ni dia akan bagi tahu macam-macam lah. Dia akan bagi tahu mode apa kita pakai, dia akan bagi tahu apa bateri, level apa yang kita pakai, mode apa, dia punya runtime 162 jam lagi, 19 minit, dan macam-macam lagi lah. Dan dia punya beratnya adalah 199 gram. Okey, 199 gram tu seberat mana? Okey, kalau buat perbandingan dengan Leatherman Wave Plus ni beratnya adalah 241 gram. Yang ni 199. Dia ringan sikit daripada yang ni ringan dalam 40 gram lebih sikit lah. Dan dia punya button ni pula. Okey, dia menggunakan dua button dan setiap button ni dia ada dua stage. Dia ada dua step, iaitu boleh tekan separuh, boleh tekan penuh. Okey, contohnya kita pergi secara ringkas kita pergi pada mode daily mode dulu Okey, kita tekan penuh untuk hidupkan dia. Oh, maaf, lock. Okey, tekan penuh. Kemudian kalau kita nak ubah brightness, kita tekan separuh aja. Nampak? Daripada ultra low, low, medium, high. Dan dia akan bagi tahu kat display ni, dia akan bagi tahu baterinya 6 jam lagi 54 minit. Walaupun terang tapi dia tahan lama pasal baterinya besar. Dan untuk button ni pula, ini lebih kepada untuk tactical use lah. Okey. Macam ni saya setkan, tekan separuh, dia pergi strobe. Sakit mata. Tekan penuh 8000 lumen. Dia cahaya ni tak berkelip tu Separuh, strobe, tekan penuh 8000 lumen. Yang ni untuk button ni anda boleh custom. Sama, dia ada 3 jenis. Anda boleh pilih anda nak 3000 lumen, nak strobe 8000 lumen, ataupun cahaya yang biasa tu 8000 lumen. Tiga-tiga ni anda boleh pilih anda nak letak dekat pada tekan separuh ke ataupun pada tekan penuh ni. Macam ni saya buatkan tekan separuh sebagai strobe, tekan penuh sebagai lumen shield 8000 lumen. Okey. Dia memang terang gila lah, memang terang gila, tapi tak boleh pakai lama. Pasal apa? Dia panas gila. Tapi yang ni kita takkan pakai selalu pun, kita pakai hanya time-time tertentu saja. Selebihnya kita pakai je lah ni mode yang ni 1500 lumen ni pun dah cukup sangat terang dah Okey, selain daripada tu dia akan bagi ni lanyard. Okey, lanyard, dan juga dia punya waterproof ni adalah IP54. Dia tak fully waterproof, tak boleh digunakan untuk menyelam. Kalau untuk hujan, simbahan air, dia tahan. Okey, seterusnya tak nak cerita banyak, kita pergi ke waktu malam pula. Kita test pada waktu malam Kita tengok mode yang paling jauh Kita tembak puncak bangunan dulu. Okey, ini adalah mode search. Mode search adalah yang paling jauh kalau yang 8000 lumen tu dia tak cukup jauh tapi dia terang gila. Kalau 8000 lumen tu macam ni. Terang gila. Terang. Tapi dia tak berapa jauh. Kalau yang search ni dia lebih jauh tapi dia 3000 lumen. Jadi 8000 lumen. Sekali lagi kita tengok mode search dulu Nampak tu adalah mode search Kalau lumen shield pula terang gila tapi dia tak berapa jauh. Kalau mode search ni dia jauh. Nampak? Boleh suluh ke sampai ke puncak bangunan tu Mode search 3000 lumen, mode lumen shield 8000 lumen. Dia memang terang gila, memang nampak gah, tapi dia kurang praktikal. Dia hanya boleh pakai beberapa saat je. Yang lebih praktikal adalah yang ni. Saya mulakan dengan mode ultra low dulu, iaitu 15 lumen. Okey, keadaan kegelapan sekarang ni dia tak adalah gelap sangat pasal dia ada cahaya daripada bulan dan juga ada sama-sama lampu daripada rumah kat sana So dia tak berapa gelap. Cuma apa yang anda lihat dalam kamera ni adalah sedikit gelap berbanding keadaan asal. Kalau anda tengok dalam kamera nampak macam gelap, tapi kalau yang asal, yang keadaan situasi sebenar ni dia lebih terang lampu ni. Okey, mode seterusnya adalah mode media pula, 100 lumen. Mode low 100 lumen. Okey. 1 lumen ni nice. Kalau anda berjalan berdua, bertiga, pakai ni cantik. Okey.
Pasal apa saya cakap macam tu? Sebab kita bila ada berteman ni, kita punya keberanian kita lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Tapi kalau anda berseorangan, pada saya lah, sekurang-kurangnya anda pakai mode ni, mode medium. Okey, medium adalah 400 lumen. Okey, anda tengok 400 lumen ni cahayanya, tembaknya dah cukup jauh. Cukup jauh. Dan dalam masa sama, dia punya depan kita ni sangat terang. Tengok dia punya luas cahaya dia tu. Sebelah ni bukit nampak? Luas. So kalau berseorangan, pada saya 400 lumen ni dah sangat memadai dah. Dia punya runtime pun lama pasal bateri dia besar. Tapi kalau anda rasa macam tak berapa yakin ke apa kan, anda nak lebih terang, okey, anda boleh pakai mode 1500 lumen, mode high. Okey, 1500 lumen ni pun pada saya masih praktikal. Pasal dia, lampu kita ni dia memanglah panas, tapi dia tak adalah panas yang over. Kita boleh pakai lama. Dia punya runtime pun tahan beberapa jam lama. Tengok dia tembak depan sana, nampak? Jauh. Tapi depan kita ni luas. Luas. Padahal flashlight ni kecil je saya dia tak besar. Nampak? Sebesar ni je. Ni pada saya ini adalah mode yang paling praktikal iaitu sekali lagi ni adalah ultra low, ni adalah low, ini adalah medium, ini adalah high. Dan yang paling saya nak test adalah apakah EDC 37 ni boleh menggantikan lampu motosikal. Jom kita test Saya test dengan motor Aveta Ranger Cup Cross. Ini adalah lampu standard motor Kenapa saya nak test dekat motor? Sebab pengalaman saya lah, saya pernah beberapa kali lampu motosikal saya terpadam, wiring short. So masa tu yang menyelamatkan saya adalah lampu sulung. Okey, sekarang kita test off-road pula Ini adalah lampu original motor okay, kita test dulu lampu original motor macam mana. Macam anda dapat lihat, yang anda lihat sekarang ni adalah lampu original motor dan sekarang saya tutupkan lampu motor ni dulu. Okey, dah tak ada sebaran cahaya daripada motor So saya buka lampu sulung ni pula. Okey, jom kita jalan dengan lampu sulung pula. Mode yang saya pakai ni adalah 1500 lumen iaitu mode high. Dia boleh tahan banyak jam juga. Dan memang lagi, of course lagi terang lah, lagi terang. Dan bila lagi terang, saya nampak pandangan saya sekarang ni lebih luas dan lebih jauh. Soal jauh ni bergantung kepada kita adjust angle lampu tu lah. Tapi nak cerita, kalau saya berseorangan macam ni saya lebih yakin, lebih berani. Pasal dia lebih terang berbanding yang original lampu tu dia nampak sejemput je kat depan tu. Macam anda dapat lihat sendiri keliling ni luas nampak? Jalan-jalan dulu nampak tu, kita nampak lebih clear lah. Of course lagi clear lah. Tapi bukanlah saya nak menggantikan lampu motor ni, tapi nak cerita kalau emergency, mampukah dia nak menandingi lampu motosikal? Jawapannya ya. Dan satu lagi kelebihan flashlight jenis flat ni, bila kita attach macam ni, dia lebih stabil berbanding flashlight yang jenis design bulat tu So sekadar tu saja perkongsian daripada saya tentang Nightcore EDC 37. Dah boleh jadi spotlight motor dah ni.